hampir 5, dah lebih pada 5,000 penyimpan emas. Empire juga dah lebih pada 5,000 penyimpan emas. Dan tahun financial lepas beliau sampai satu tiket ke PJLS ke Budapest. Okay. Tanpa membuang masa lagi, saya mau jemput Tuan Syukri ikut. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Puan Asrah, upcoming FMD. Tuan-puan yang saya hormati, 5 Star Diamond, Tuan Muda Azam Wiri, Presiden 5G Associate, the youngest diamond in Public Gold and also the youngest champion leadership in Public Gold. 4 Star Sapphire, Tuan Muda Azim, VP1, 5G Associate. 4 Star Sapphire, Cik Oda Soleha. Triple Star Jade, Cikgu Muhammad Ridwan, barisan leaders dan juga para FMD, dan yang paling penting tuan-puan yang hadir pada malam ini. Okey. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para komiti yang bekerja tuan-puan. Mereka sudah pun berada di belakang tabir ni sejam sebelum tuan-puan hadir pada malam ini. Okey, mari saya mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sebab komiti tuan-puan yang bekerja tanpa dibayar, kita dapat belajar dengan lancar pada malam ini. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi pada malam ini kepada bakal-bakal FMD pada malam ini. Okey, jadi saya nak tanya, adakah anda ready untuk malam ni? Kerana malam ni berbeza sedikit format kita. Adakah anda ready pada malam ini? Baik. Nampaknya Cik Emilia orang pertama tahu format dia kan? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni saya yakin anda pernah dengar satu falsafah ini tuan-puan. Bila mana kita sebut saja tentang falsafah ini, saya yakin anda pernah dengar, kita semua pernah dengar. Falsafah ini dikeluarkan daripada tuan mentor kita sendiri, iaitu falsafah buluh Cina. Okey. Mungkin pada hari ini anda pernah dengar perkataan buluh Cina ini tuan-puan. Mungkin sebelum ini anda pernah dengar tentang falsafah buluh Cina, tapi hari ini kita nak recap balik tuan-puan. Sebab apa? Sebab perkara yang betul perlu dibuat berulang-ulang. Perkara yang betul perlu didengar berulang-ulang kali. Kenapa? Kerana mungkin kali pertama kita dengar, kita faham dari sudut pandang yang lain. Kita dengar kali yang kedua, kita faham dari sudut yang lain. Okey? Tuan-puan, yang mana baru pertama kali dengar tentang buluh Cina ni adalah, buluh Cina ini kalau siapa-siapa nak tanam, 4 ke 5 tahun pertama memang tak ada hasil. Pucuk pun tak nampak. Macam mana saya tahu? Yang pertama, tuan mentor dah bagi tahu. Dan yang kedua, bila saya tengok sendiri sebab kepakaran saya tuan-puan, secara background saya adalah orang pertanian. Jadi apa yang tuan mentor kata tu adalah 100% tepat tuan-puan. 4 ke 5 tahun yang pertama, memang tuan-puan siramlah hari-hari macam mana sekalipun, takkan tumbuh pucuk tuan-puan. Tetapi apa yang berlaku pada 5 tahun kemudian? Pokok ini akan tumbuh setinggi tuan-puan, setinggi 90 kaki dalam tempoh 2 bulan. Persoalannya pada hari ini, kalaulah kita siram hari-hari tuan-puan cuba bayangkan tuan-puan berada di satu taman, orang nampak tuan-puan siram tanah hari-hari tuan-puan tanpa nampak hasil, orang kata kita apa tuan-puan? Mungkin orang akan kata kita kurang siuman. Tetapi hakikatnya pada hari ini, pokok buluh Cina ini tuan-puan, apa yang dibuat dalam tempoh 4 ke 5 tahun? Akarnya mencengkam ke tanah. Akarnya makin lama makin ke bawah. Bermaksud apa tuan-puan? Sebelum pokok buluh ni naik ke atas dengan cukup tinggi dalam tempoh yang sangat-sangat singkat, pokok buluh ini dia mencengkam ke bawah makin kuat. Jadi sebenarnya pada hari ini tuan-puan, sama juga seperti kita dalam bisnes pada hari ini. Dalam bisnes pada hari ini, tuan-puan cuba komen. Hari tuan-tuan, hari ini para peserta pada malam ini cuba komen apakah fasa pertama kita dalam bisnes. Cuba komen. Saya yakin hari ini anda semua tahu fasa pertama kita adalah membina diri tuan-puan. Okey? Membina diri ini bermaksud apa? Bermaksud kita kena rutinkan. Okey, setiap kali kalau saya berkongsi saya menjadi tutor di Jiran Academy, saya selalu cakap kepada student-student saya, kita kena rutinkan. Bila mana kita sebut tentang perkataan rutin, kita kena sedar satu perkara. Rutin adalah buat perkara yang betul dan buat perkara dengan sabar. Hari ini,
banyak orang dia dah buat perkara yang betul. Macam mana saya kata dia buat perkara betul? Sebab tuan-puan lahir, anda semua lahir hari ni dalam dulang emas. Mestilah lahir-lahir dah buat perkara yang betul. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang dengan poin yang nombor 2, iaitu buat dengan sabar. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kepada upline kita, Tuan Muda Azim, sampai bila saya nak buat konten? Tuan Muda Azim, sampai bila saya nak buat live? Tuan Muda Azam, sampai bila saya nak buat SP? Sebenarnya hanya satu jawapan saja. Dan jawapan ni Cikgu Ridwan kata apa? Cikgu Ridwan kata buat sampai jadi. Nampak tuan-puan? Tuan-puan buat sampai apa? Cuba komen. Buat sampai jadi. Kadang-kadang kita dah buat konten 100, tak ada lead, tak ada FYP. Kita dah buat konten 200-300, tak ada konten, tak ada FYP. Tak apa tuan-puan, tak apa. Kerana pada hari ini, inilah yang kita katakan buat perkara betul dan sabar. Kadang-kadang orang tak sabar, orang nak rushing. Saya pernah tengok satu gambar. Okay, hari ini gambar tu apa? Gambar tu sebelah tu ada satu ekor ayam dimasak dengan cepat 900 Celsius dalam keadaan 30 minit. Cuba komen apa jadi pada ayam tersebut. 900 darjah Celsius dalam keadaan 10 minit. Apa jadi pada ayam tersebut? 100% hangus tuan-puan. Tapi hari ini ada satu lagi gambar. Gambar itu adalah ayam yang dipanggang selama 2 jam dengan suhu 180 darjah Celsius. Apa yang terjadi pada ayam tersebut? Ayam tersebut akan jadi juicy. Ayam tersebut akan jadi sedap. Sama juga kita dalam bisnes. Kita tak boleh nak rushing. Hari ini anda kena percaya, para pre-MD pada hari ini, para pre-FMD yang join pada malam ini, anda kena percaya satu benda, yang sebenarnya apa yang anda buat pada hari ini sama seperti konsep buluh Cina. Okey? Cuba komen dekat sini, anda dah berapa tahun buat bisnes public good? Cuba komen. Siapa yang 1 tahun, komen 1 tahun. Siapa yang dah 2 tahun, 3 tahun, komen. Setahun. Baru setahun tengok. Haji Alias tuan-puan, baru setahun dah capai FMD. Okey, dah 2 tahun, dah 3 tahun. Dah 6 tahun. Ini special case. Baru 4 bulan. Jadi, pada hari ini takkan kita nak rushing tuan-puan. Takkan kita pada hari ini kita nak tergopoh gapah. Tuan mentor selalu cakap pada kita, iaitu kita nak membina bisnes ini, dia makan masa. Dan tuan-puan pada pre-MD pada hari ini kena percaya anda adalah dealer baru. Nak tak nak, anda kena percaya anda dealer baru. Anda kena lalui proses. Anda kena melalui jalan, journey itu sendiri. Okay, anda tak nak rushing. Right? Dan percayalah pada hari ini, walaupun hari ini anda baru 2 bulan, anda baru 3 bulan, anda baru 6 bulan, tapi anda sebenarnya dah berubah. Hari ini anda dah buat konten selama 10 bulan tapi tak ada leads. Siapa kat sini yang dah buat lebih daripada 100-200 video tak ada leads? Cuba komen siapa. Dah buat 100-200 video tak ada leads, dah buat 300 video tak ada leads. Komen tuan-puan. Jangan malu-malu. Okay. Miss Ayu, siapa lagi ni? Tuan-puan, yang tak ada lead dah buat 100 konten, 200 konten, sebenarnya anda dah berubah. Bukan hari ni kita nak tengok perubahan orang, oh dia bertukar status dah jadi FMD, oh dia dah berubah. Tidak tuan-puan. Tuan-puan, cuba lihat diri anda pada hari ini. Sebelum anda menjadi dealer public gold, sebelum anda menjadi PGBO, sebelum anda aktif dalam public gold, siapa circle anda pada hari ini? Circle anda mungkin sebelum ni makcik-makcik bawang, mungkin makcik-makcik gasidah, mungkin hari ini orang-orang politik anda punya kawan. Tetapi hari ini bila mana anda dah join dalam 5G dan juga G100 Network di bawah mentorship Tuan Zul, circle anda dah berubah. Circle anda hari ini semua jutawan-jutawan hebat. Sebelum ni anda ada tak nombor kontak jutawan? Cuba komen. Sebelum anda join Public Gold, anda ada tak nombor kontak jutawan? Cuba komen. Ada ke tak ada? Sebelum anda join Public Gold. Tak ada tuan-puan. Nampak circle saya orang sakit jantung. Tak ada tuan-puan. Tetapi hari ini anda punya circle dah ada jutawan. Hari ini jutawan, kalau sebenarnya anda kenal jutawan itu biasa. Tetapi hari ini jutawan kenal anda. Nampak? Anda dah improve. Jadi sebab itu tuan-puan, during these 4-5 years, tuan-puan jangan rasa, oh aku tak ada leads, aku tak ada content, aku tak ada orang simpan bawah aku tak ada tuan-puan. Ada nombor jutawan dalam phone saya, Tuan Nazim, Tuan Azam, semua jutawan tuan-puan. Dan tahu ke tidak,
anda semua pada hari ni, kalau anda ada nombor kontak FMD, bermaksud anda dah ada nombor kontak jutawan. Sebab FMD dah mempunyai aset bernilai 1.2 juta, iaitu income minimum 5,000 sebulan. Tak pergi kerja, ada duit. Itu jutawan. Nampak? Okey? Jadi sebenarnya hari ini, walaupun anda dah buat bisnes berbulan-bulan, bertahun-tahun tak ada hasil, sebenarnya bukan tak ada hasil. Sebenarnya anda kena lihat dari skop yang besar, improvement dari diri anda. Dulu aku tak suka membaca, hari ni aku membaca. Dulu aku suka kritik, komplain, condemn. Hari ni aku dah berjaga-jaga dengan kata-kata. Dulu aku suka mengumpat, hari ni aku dah berjaga-jaga. Dulu aku tak nak bantu tim, aku tak nak tolong sesiapa simpan emas, aku tak nak tolong orang menjadi lebih kaya dengan emas. Hari ni tuan-puan dah terbuka hati. Oh, asbab daripada tuan-puan bersama dalam circle 5G dan juga G100 di bawah mentorship Tuan Zul. Nampak tuan-puan? Jadi sebab itu anda pada hari ni, kita semua sebenarnya sedang berubah. Sedang berubah ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih baik. Bisnes public goal bukan sekadar bisnes untuk bina poket kita, tetapi bisnes public goal adalah bisnes untuk ubah diri kita menjadi lebih baik. Dulu mungkin hari ni anda rasa, dulu saya tak pandai bercakap. Dulu siapa kat sini introvert? Cuba komen, siapa kat sini dulu introvert, tak pandai bercakap. Nak bercakap tergagap-gagap, terketor-ketor. Dr. Akilah dia kata saya. Cik Fatihah, Puan Zaman, terketor-ketor nak cakap tuan-puan. Tapi asbab dalam tim kita, kita bantu, kita guide, kita bagi sokongan. Saya malu. Okey? Sebab itu pada hari ni nampak tak, improvement itu ada. Cuma kadang-kadang kita terlalu nampak kepada leads. Sedangkan pada hari ini, kejayaan memakan masa. Tuan-puan kena sabar dan tuan-puan kena tenang. Semuanya mengambil proses. Tetapi pada hari ini, tuan-puan jangan ambil masa yang lama. Okey? Tuan-puan hari ini, macam Tuan Mentor pada hari ini memakan masa 17 tahun untuk capai triple diamond. Tuan SJ memakan masa 14 tahun untuk dapat diamond. Tuan Muda Azam 10 tahun. Tuan Azim 8 tahun. Tuan-puan, hari ini tak perlu ambil masa selama itu. Kepada anda semua, saya nak bagi satu rahsia kepada anda. Nak tahu tak rahsia tuan-puan? Cuba komen siapa yang nak tahu rahsia. Rahsia ni orang tak bagi tahu, tapi saya nak sharekan kepada anda. Sebenarnya untuk menjadi diamond tak perlu nak ambil masa 10 tahun seperti Tuan Azam. Jawapan dia adalah untuk menjadi diamond kita hanya memakan masa 2 tahun. Tuan-tuan dan puan sekalian, nampak? Macam mana saya tahu 2 tahun? Kerana Tuan Mentor dah nampak pattern. Tuan Mentor dah tengok dari side kapal terbang untuk kita semua ni. Kita hanya perlu buat perkara yang betul, perkara dengan sabar. Iaitu rutinkan tuan-puan. Rutin apa? Obses belajar dan obses sampaikan ilmu. Sekarang ni kat mana kita nak belajar? Kat mana kita nak belajar ni tuan-puan? Kita nak belajar bila achievers ni, kita dapat inspirasi kat mana? Jawapan dia, kita kena rutinkan training sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali dan 6 bulan sekali. Hari ini tuan-puan, saya tengok tuan-puan yang join pada malam ni, sebulan sekali dah attend, bagus. Seminggu sekali dah attend, bagus. Dan yang terakhir adalah 6 bulan sekali. Tuan-puan, kalau terlepas 6 bulan sekali, bermaksud tuan-puan kena tunggu setahun lagi tuan-puan. Barulah ada next, iaitu nama dia adalah Master Dealer Conference. Hari ini, siapa yang MDC akan datang ni dah berubah title? Cuba komen. Siapa yang dah berubah title tuan-puan? Mungkin dulu dia MD, next dia tukar. Nampak? Ini bukan saya yang kata tuan-puan, bukan saya yang kata. Tetapi ini adalah antara mereka-mereka yang dah ubah title mereka. Dulu mereka mungkin datang sebagai normal dia. Dalam masa 6 bulan mereka dah convert kepada FMD. Dulu mereka datang mungkin sebagai qualifier saja, mungkin sebagai calon-calon prospek pergi Budapest. Hari ni dah capai title Budapest, dah dapat satu tiket. Siapa tuan-puan? Contoh macam Tuan Azman, Puan Reha, Cik Awin. Usia bukan penghalang, tetapi usaha kita sendiri pada hari ini. Okey? Jadi kepada tuan-puan, itu dia. Sekarang ni semua orang boleh berjaya. Dan tuan-puan kena percaya, tuan-puan sekarang dalam fasa untuk membina diri. Selagi mana tuan-puan tak cukup fasa membina diri tuan-puan, kata Tuan Mentor, Tuan Zulkifli Syafi'i,
fasa kita nak matang dalam bisnes adalah 3 tahun. Walaupun kita achievers dalam masa 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, kita tetap makan masa 3 tahun untuk kita mature dalam bisnes dan untuk kita kekal dalam bisnes kita. Okay, jadi tuan-puan, semua orang akan grow, semua orang akan berjaya. Tuan-puan yang hadir pada malam ni, hari ni anda pakai background FMD2B, akan datang tuan-puan akan title FM. Tuan-puan kena percaya. Siapa percaya, komen percaya tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sekarang tuan-puan, kejayaan hanya soal masa dan usaha sahaja. Success is predictable. See you at the top. See you in the next meeting tuan-puan dengan background warna biru FMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Puan Asrah. Terbakar tuan-puan.